Sekarang ni dalam situasi yang kita hadapi, yang nampak mendapat manfaat paling banyak ialah pemaju. Jadi pemaju nampak tanah itu mungkin terliur Kuala Lumpur lah. Bidang tanah tu sekarang ni mungkin rumah-rumah yang lama dikelilingi oleh bangunan-bangunan pencakar langit Jadi nilai tanah tu dah mencecah mungkin 1,000 ringgit sekaki persegi. Jadi ada yang lebih daripada itu pun. Jadi itu yang menyebabkan dia nak sangat tanah tu. Tapi saya kira dalam keadaan macam ini, yang perlu diberi keutamaan ialah kepentingan penduduk asal. Jadi apa pun kita nak buat kat situ, mereka inilah yang sepatutnya mendapat manfaat yang terbanyak. Saya faham bahawa mungkin pemaju yang akan bawa duit pelaburan tu. Jadi bila dia dah labur, dia naklah pulangan untuk dan pulangan tu mestilah setimpal ataupun profit yang dia nak disasarkan tu mungkin 15%, 20% dan ke atas lah kan. Kita faham yang itu, tetapi pada waktu yang sama, kerana kalau penduduk tak setuju, projek itu tak boleh nak jalan, kalau ikut undang-undang lama lah taklah kalau bawah uras sekarang ni. Oleh kerana itu, penduduk asal ini mesti mendapat manfaat yang berlipat ganda.